Raja Neraka di Saman. Pada suatu masa dahulu, ada sebuah keluarga kaya bernama Harolds. Tetapi malangnya, tiada seorang lelaki pun yang mencecah lebih daripada 30 tahun. Tolong suami saya. Saya merayu, tolonglah. Selamatkanlah suami saya ni. Tak ada apa yang saya boleh buat. Puan kena siapkan diri Puan. Saya dah buat sehabis yang baik. Tapi amat mustahil untuk dia teruskan hidup. Apa? Apa yang awak cakap ni? Tak ada apa yang boleh selamatkan dia? Nadinya sangat lemah. Dia mungkin bertahan sehingga malam ni saja. Puan patut sediakan upacara pengebumiannya. Sayang, kenapa nasib awak macam ni? Sayang, tolonglah, awak masih muda lagi. Tapi kenapa awak kena pergi? Tinggalkan saya seorang diri macam ni. Oh sayang, macam mana dengan Robert? Mak, doktor cakap yang suami saya hidup sampai malam ni je. Kenapa nasib saya macam ni, Mak? Mak pun tak tahu. Tapi mungkin ke yang sumpahan ni masih lagi berterusan? Kenapa agaknya nasib kita ni malang? Mak, sumpahan apa yang Mak maksudkan ni? Masa ayah dia masih hidup, ayah Robert pernah kata yang semua keturunan lelaki Robert tak mungkin akan cecah umur 30. Datuk Robert jatuh sakit dan dia telah meninggal bila umurnya 30 tahun. Begitu juga ayah Robert. Dan sekarang gilirannya pula. Tapi semua tu mustahil. Semua tu mengarut. Benda karut apa yang ada kat dunia ni, Mak? Mak sendiri pun tak percaya. Tapi sekarang kamu tengoklah sendiri. Penyakit Robert sendiri buktinya. Nampakkan apa yang jadi padanya? Mak, betulkah apa yang Mak cakap ni? Saya memang tak salah dengarkan. Anakku, apa yang kamu rasa sekarang? Bagi tahu Mak apa kamu rasa. Saya rasa lemah, Mak. Mungkin dah sampai masanya. Tapi saya nak tahu pasal sumpahan ni. Supaya saya boleh rasa tenang pergi, Mak. Tolonglah bagi tahu saya. Mak cuma dengar cerita dari ayah kamu saja. Tapi betul, dari moyang datuk kamu, ayah kamu dan pakcik semuanya meninggal umur 30 tahun. Dan sekarang kamu pula yang melaluinya, Robert. Mak tak akan faham apa agaknya salah keluarga Harold kat Raja Neraka sampai diperlakukan begini. Kenapa dunia ni tak rasional dan tak adil kat kita? Saya tak boleh terima. Hidup memang macam tu. Awak tak dibenarkan hidup sampai 30 tahun. Tapi ada yang sampai 300 tahun dan masih sihat. Kenapa kita tak boleh berkongsi semua kebahagiaan tu bersama-sama? Awak cakap pasal orang tua dari keluarga James ke, sayang? Yang selalu pergi pancing setiap hari tu ke? Ya, dialah, siapa lagi? Umur dia dah lebih 300 tahun. Sekalipun dia tak pernah jatuh sakit. Semua keturunan dia pun dah tak ada. Tapi dia masih hidup lagi. Itu mustahil. Ia sangat tak adil. Kena buat sesuatu. Keluarga kita tak boleh terus disiksa sampai macam ni sekali. Nak buat apa, Robert? Apa yang kamu boleh buat dalam keadaan macam ni? Kenakan Raja Neraka. Apa Raja Neraka? Tapi macam mana? Orang tak bernyawa yang boleh jumpa dengannya. Apa gunanya kalau kamu mati, anakku? Alang-alang, saya ada peluang jumpa dia kat sana. Kalau saya tak dapat hidup pun, saya akan tegakkan keadilan demi anak saya. Saya akan pastikan dia tak akan senasib dengan saya. Masa saya hampir tamat, boleh ambilkan saya pen kertas dan duit untuk letak di keranda saya tu.
Saya pasti akan gunakannya nanti. Wahai anakku, kamu jangan risau ya. Mak akan sediakan semuanya. Robert, sayang. Tolong jangan pergi, sayang. Jangan pergi. Jangan pergi, sayang. Selepas hembusan nafas terakhir, roh Robert tinggalkan jasadnya dan pergi ke neraka. Nak bawa saya ke mana? Jumpa Raja Neraka ke? Berani kamu sebut nama tuanku. Destinasi terakhir kamu dah ditetapkan dan kamu akan terus dicampak ke dalam neraka. Dan jangan tanya saya lagi. Encik, boleh tolong saya? Ni ada hadiah untuk Encik. Terimalah hadiah ni. Saya memang bawa ni untuk bagi pada Encik. Baru datang dan dah tahu peraturan kat sini. Baiklah, kalau dah macam tu, bagi tahu saya apa hajat kamu tadi. Kamu cakaplah pada saya dan kalau mampu, saya akan cuba tunaikan hajat kamu. Sebenarnya saya ada benda nak cakap kat Raja Neraka. Saya merayu tolong hantarkan surat ni kepadanya dan saya hargainya. Saya akan sampaikannya, tapi yang lain awak tanggunglah sendiri ya. Ya, terima kasih. Kalau surat ni sampai kat Raja Neraka, saya amat menghargainya. Siapa yang berani tulis ni? Bawa dia datang ke sini. Saya nak jumpa dia. Ya, menurut perintah tuanku, kami akan bawanya datang segera. Harap tuanku dapat bertenang. Baiklah, sekarang bagi tahu siapa kamu. Berani sungguh kamu nak saman beta kerana beta tak adil. Maafkan saya tuanku. Saya adalah Robert, generasi lelaki Harold yang merana daripada kematian awal. Tak ada sesiapa pun yang sampai cecah umur 30 tahun. Tapi ada yang boleh hidup walaupun sampai umur 300 tahun. Betul ke semua ni? Ada yang boleh hidup sampai 300 tahun. Tapi kenapa beta tak tahu? Ya tuanku, biar Patik semak buku tu balik. Tapi apa yang awak nak semak? Mesti ada orang hidup hingga 300 tahun sampai kita disaman macam ini. Ya, maaf tuanku. Ya, rasanya macam ada. Tapi 240 tahun lalu. Oh ya, kamu baru datang sini kan? Kenapa kamu nampak macam roh sesat? Jadi inilah yang neraka ya? Saya ni dah mati ke? Ya, mestilah. Kalau ini neraka, jadi ia bermaksud kamu dah mati. Tolong, saya tak nak mati. Hidupkan saya. Kembali ke bumi saya merayu. Tolonglah, saya nak hidup. Tolonglah, saya merayu. Ini tak masuk akal. Tak mungkin orang mati boleh hidup semula. Lagipun kamu dah pun 60 tahun sekarang. Apa lagi kamu nak? Tuan tengok ni. Ini 100 shilling emas saya kumpul. Tolong bagi saya hidup sampai 1000 tahun. Kalau cuma ada sikit macam ni, macam mana kamu nak hidup 1000 tahun? Kalau awak rasa masih tak cukup, awak ambillah semua yang ada. Saya ada lagi 100 duit shilling emas. Kesianlah roh saya. Nasib baik tahu. Tak perlulah saya nak cakap banyak dan minta pada kamu lagi. Mesti kamu ni seorang yang bijak dan kaya masa di dunia. Betul tak? Maaf tuan, tapi lelaki ini dah berumur 60 tahun. Tapi dihidupkan semula, saya baru umur 30 tahun. Tolong kembalikan saya kepada keluarga saya. Hei kamu, apa yang kamu cuba nak merepek kat sini? Sekali kat sini, tak ada siapa yang boleh patah balik. Sekarang, pergi dari sini. Tapi tuan, saya nampak dengan mata kepala saya sendiri. Kalau saya tak balik, saya akan saman kamu sebab terima rasuah dan tak adil. Berani betul kamu? Baru sampai dah berani nak melawan saya? Roh kerdil macam awak. Dah berani ugut nak menyaman hakim neraka? Baiklah, saya akan betulkan nota tu. Dari keluarga kamu, yang lelaki akan hidup hanya seusia kamu. Bila mereka cecah 30 tahun, mereka akan mati. Tidak. Tuan memang tak berhati perut. Kamu semua sangat kejam. Tuan Hakim, kenapa kamu diam dan tak berkata apa-apa? Macam mana ada yang boleh hidup sampai berumur 300 tahun?
Ya, tuanku. Saya akan semak nota kematian dengan segera. Tapi tuanku berjuta orang hidup dan mati pada setiap hari. Saya harap tolong bagi saya beberapa minggu untuk menyemaknya. Perlukan beberapa minggu? Tahu kan 1 minggu di sini sama dengan sedekat tahun di dunia. Bila saja kamu habis semak nota kematian tu, kamu pasti ke lelaki ini masih dapat lagi dihidupkan kembali? Tapi tuanku, Patik akan cuba selesaikan secepat yang mungkin. Tapi Patik rasa kalau seseorang hidup sehingga 300 tahun, mereka tak perlu tunggu lama untuk saman kita. Mesti ramai orang dah saman kita. Sebab tu, jadi rasanya lelaki ni hanya tipu saja, percayalah. Betul tu. Baiklah, kita tak perlu semak. Tak mungkin kita terlepas pandang perkara ni. Insan biasa tak mungkin akan hidup lebih 100 tahun. 300 tahun, lagilah mustahil. Tuanku, ni riwayat terakhir saya. Takkan Patik nak tipu? Beta dah mentadbir neraka beribu tahun. Benda merepek ni takkan berlaku. Kamu saja nak porak-perandakan neraka. Tapi tuanku, Patik bersumpah kata-kata Patik benar. Insan 300 tahun tu orang tua dari keluarga James kampung dengan Patik. Semua keturunan dia dah meninggal lama dah. Tapi dia masih juga ada dan belum lagi mati. Betul saya cerita ni. Takkan saya nak buat cerita. Kamu ada bukti semua ni ke? Kalau ada cukup bukti, beta janji beta akan bebaskan keluarga kamu. Kalau tak, beta akan campak kamu ke dasar neraka yang paling dalam sekali. Aduhai, macam mana nak buktikan ni? Hei, Raja Neraka cakap dengan kamu. Kenapa buat tak reti dan tak jawab apa-apa? Oh ya, maaf. Ya tuanku, Patik akan cari semuanya. Bukti untuk tunjukkan semua kebenaran yang ada kepada tuanku nanti. Ya, baiklah. Beta bagi 1 hari saja. Kadang beta akan bawa kamu kembali ke bumi. Kalau tak berjaya cari bukti, kamu akan dihukum dengan hukuman yang sangat berat. Ya, baik tuanku. Terima kasih sangat. Kamu nak ke sini kan? Ya, betul. Inilah tempatnya. Itulah orang tu yang saya katakan. Dia dah hidup lebih 300 tahun. Kat sini, semua orang kagum dengan kesihatannya. Tapi macam mana nak percaya? Sebab dia nampak macam baru berumur 60 tahun. Dia nampak umur 60 tahun. Tapi sebenarnya umur 300 tahun. Bukti apa kamu ada yang mengatakan dia 300 tahun? Bukti? Nak bukti? Macam mana saya nak buktikan? Kalau dia mengaku yang umurnya 300 tahun, itu akan dianggap bukti. Memang bagus kalau dia nak mengaku. Tapi macam mana nak minta dia mengaku kan? Itu dia. Saya tahu caranya. Harap-harap menjadilah. Tolong, tukarkan saya jadi manusia untuk saya cakap dengan dia. Macam mana nak dekat dengan dia kalau rupa saya begini? Baiklah. Bertukarlah sekarang. Maaf, apa khabar Encik? Maaf, Encik dengar tak? Tengoklah sombongnya dia ni. Saya dah cakap kuat pun langsung tak nak pandang dan cakap dengan saya pun. Maaf Encik, saya dengar yang nenek moyang saya pernah jumpa batu pelik dekat kawasan pantai ni. Boleh terapung atas air. Ikan pun suka nak berkerumunnya. Tentu ada sesuatu yang sangat istimewa. Disebabkan batu tu, moyang datuk dan ayah saya pun dapat tangkap banyak ikan. Jadikan kami kaya. Tapi bila saya cari, saya tak dapat jumpa batu tu mana-mana pun. Saya dah cuba nak mencarinya, tapi masih gagal sampai sekarang. Saya harap sangat saya dapat jumpa batu tu balik sekarang. Ada pernah nampak batu? Supaya saya boleh jadi kaya juga macam Encik. Jangan nak tipu. Kamu bergurau dengan saya. Sebab mana ada batu tu wujud? Ada Encik. Sejak kehidupan moyang saya lagi. Ataupun sebab dah lama sangat sampai Encik pun tak tahu. Sebab saya yakin yang batu ajaib tu memang wujud. Saya pancing kat sini dah hampir 300 tahun. Tak pernah tertinggal 1 hari pun. Dan saya tak pernah nampak pun ada batu terapung. Kamu cuba nak berdaya orang tua macam saya ni je. Sudahlah, pergi.
Pergi tinggalkan saya sendiri. Apa yang Encik kata tadi? Encik nampak macam 60 tahun, tapi sebenarnya Encik dah 300 tahun. Mana ada orang yang boleh hidup selama tu? Tapi betulkah apa Encik cakap ni? Kurang ajar. Datang sini dari celah entah mana dah berani nak panggil saya gila. Maaf, sama sekali tidak. Cuma takkan ada sesiapa yang akan percaya yang Encik dah berumur 300 tahun. Saya dah berumur 300 tahun, faham tak? Saya dah hidup dan saksi tak terkira orang hidup dan meninggal. Anak-anak cucu saya, cicit saya, mereka semua dilahirkan, dah membesar dan mati. Encik, untuk seseorang yang hidup 100 tahun pun susah nak percaya. Macam mana saya nak percaya begitu saja yang Encik dah hidup lebih 300 tahun? Budak ni datang dari mana dah buat orang marah. Kamu patut tahu, saya hidup 300 tahun sebab saya ni lebih bijak dari kamu, juga lebih kaya. 240 tahun yang lalu saya ada di pintu neraka. Namun disebabkan hakim yang berkuasa, saya tahu peraturan merasuah orang yang betul untuk kerja. Jadi bukan 300 tahun je saya dapat hidup, tapi dapat untuk 1000 tahun. Apa Encik kata? Bukan untuk 300 tahun, tapi 1000 tahun? Betul, 1000 tahun. Saya pasti awak dengar. Dan lelaki dari keluarga Harold yang mati sekampung dengan saya pada tahun yang sama, kaya juga, tak mahu berasuah. Dan dia juga mengugut untuk menyaman hakim. Jadi hakim menyumpah seluruh keturunan lelakinya boleh hidup hanya sehingga 30 tahun saja. Aduhai, biar betul. Dah puas dengar cerita saya? Sekarang pergi dari sini. Hakim, jadi kamu terima rasuah? Tuanku, dengar. Saya dah jumpa orang tu. Tak perlu kata apa. Beta dah tahu semuanya. Beta sudah nampak dari cermin ajaib. Dan beta sendiri dah dengar perbualan di antara kamu berdua. Jadi maksudnya? Ya, memang betul tu. Beta berjanji akan bebaskan semua keluargamu. Mulai dari sekarang, keturunan Harold tidak akan merana dengan kematian awal. Kamu pula berani untuk bersuara demi keluargamu. Jadi, beta benarkan kamu pulang ke bumi dan bersama dengan keluarga kamu. Gembiranya Patik. Patik boleh jumpa isteri dan anak Patik semula. Terima kasih Raja Neraka. Patik hargainya. Dan kamu, Hakim, ada apa-apa lagi nak beritahu pada beta? Tuanku, Patik bersalah. Kasihanilah Patik. Patik berkhidmat untuk tuanku dah berzaman lamanya. Tolong maafkanlah Patik, tuanku. Selama ni beta percaya yang kamu dan beri kamu kuasa untuk menghakim. Tetapi kamu berani menerima rasuah, langgar peraturan antara hidup dan mati, melawan takdir. Patik salah, tuanku. Patik tahu Patik dah lakukan perkara yang terkutuk. Baiklah, sekarang campak hakim pengkhianat ini masuk ke dasar neraka supaya dia tak akan muncul di depan mata beta lagi selama-lamanya. Tuanku, Patik berdosa. Ampunkan Patik, tuanku. Tolonglah. Dengar sini. Kamu tulis cepat nama lelaki James ini di nota kematian supaya dia jumpa beta serta-merta. Robert, sekali lagi beta mahu puji kamu kerana mempunyai keberanian menegakkan keadilan. Sekarang kamu pergi dari neraka ini dan kembalilah semula ke dunia. Anakku. Sayang, awak dah sedar? Mak, isteriku, saya dah berjaya. Sekarang keluarga kita dah selamat dan saya dikembalikan kepada kamu berdua. Bagus sayang. Isteri kamu dan mak masih menunggu kamu untuk menyamar Raja Neraka dan pulang. Akhirnya kamu pulang juga kepada kami. Disebabkan Robert, sejak itu keluarga Harold tidak lagi merana daripada kematian awal pada usia 30. Semuanya bergembira. Mereka semua hidup sepuasnya hingga ke akhir hayat mereka.